Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aish Madihah, wartawan Pilas TV Sekolah Menengah Agama Setiu. Bersama saya Siti Mariam, jurukamera. Hari ini, sekolah kami mengadakan pesta buah yang menghimpunkan pelbagai buah-buahan tempatan. Mari ikuti kami untuk melihat kemerahan program pada hari ini. Jom kita saksikan. Kini, saya bersama Cikgu Atik selaku Cikgu Disiplin dan Cikgu yang melancarkan program ini. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tujuan Cikgu melancarkan program ini? Okey, tujuan Cikgu melancarkan program Pesta Buah-buahan Tempatan ini yang pertamanya untuk mengeratkan hubungan antara warga sekolah, antara pengetua, antara guru-guru, para pelajar serta semua warga sekolah. Yang pertama. Yang kedua, untuk memastikan para pelajar mengenali dengan lebih tepat berkenaan dengan buah-buahan tempatan. Yang ketiga, untuk memastikan para pelajar menghargai hasil bumi negara kita, Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Cikgu. Okey, sama. Menarik kan? Dengan ini, berakhir sudah program pada hari ini. Saya, Aish Madihah, wartawan Pilas TV Sekolah Menengah Agama Setiu, mengakhiri laporan ini. Pilas TV mencipta fenomena baharu. Assalamualaikum. Bye.